Abrus precatorius L ialah nama saintifik bagi sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai akar saga, saga akar, saga betina atau akar berlimbing dalam kalangan masyarakat tempatan. Tumbuhan ini tumbuh melilit pada tumbuhan sokongan dan batangnya boleh menjala sepanjang antara 3 hingga 6 meter. Bijinya mempunyai warna yang menarik dan sering dijadikan barang perhiasan seperti anting-anting, rantai leher, gelang dan tasbih. Dari segi perubatan, akar saga mempunyai beberapa khasiat, terutama sekali dalam perubatan tradisional. Herba ini pernah digunakan untuk merawat radang mata dan menghalang kehamilan. Sebahagian masyarakat di Afrika dan Madagaskar, herba ini digunakan sebagai racun. Bagi beberapa masyarakat lain, ia digunakan untuk mempercepatkan proses kelahiran, merangsang keguguran, menghalang kehamilan. Tumbuhan ini juga mempunyai abrin yang diperoleh daripada biji tumbuhan untuk membangkitkan kesan imunotoksin dalam rawatan bara. Di beberapa kawasan di benua Amerika, infusi biji tumbuhan ini digunakan untuk merawat radang mata. Dalam perubatan tradisional tempatan pula, daun akar saga digunakan sebagai ubat cacing bagi kanak-kanak dengan cara merebus daunnya dan air rebusan tersebut dibuat campuran air mandian. Bagaimanapun, infusi yang mengandungi abrin ini boleh menjadikan inflamasi pada mata menjadi tidak terkawal dan menyebabkan penglihatan rosak secara keseluruhan. Abrin merupakan sejenis fitotoksin atau tokselbumin yang didapati dalam biji tumbuhan ini sama ada yang matang ataupun tidak. Gejala keracunan toksin ini termasuklah rengsa mulut, rasa loya, muntah-muntah, cerit-berit berdarah, lemah anggota badan, gerak nadi yang cepat, sawan, kematian akibat kegagalan jantung. Rawatan kes keracunan yang melibatkan biji saga ialah dengan menggalakkan supaya pesakit muntah, mencuci perut dan menggantikan cecair dan elektrolit badan yang hilang. Bagaimanapun, penggunaan sesuatu herba perlu diselidik dengan teliti sebelum digunakan agar tiada kesan buruk timbul. Diharapkan semua individu bertanggungjawab dalam memastikan setiap pengambilan herba secara sihat dan selamat. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba DT Channel. Sihat-sihat selalu!